untuk iftar pada hari ini adalah sebahagian daripada kita punya CSR kita, bagaimana kita mendekati pelajar-pelajar di universiti untuk kita beritahu sebenarnya ramai lagi yang belum tahu kewujudan AEON Bank. Jadi hari ini kita nak war-warkan sambil kita iftar bersama, kita nak war-warkan kepada student-student, pelajar-pelajar di IPT bahawa produk yang kita tawarkan ni adalah untuk semua, termasuk student-student yang ingin menabung, kerana kadar keuntungan yang kita tawarkan pun agak menarik, dan juga kita ada ciri-ciri saving pots yang mana pelajar boleh rancang bagaimana untuk menyimpan kewangan tersebut, dan juga kita punya debit card yang selamat untuk digunakan oleh student. Yang kita tahu bahawa kadang-kadang student ni dia susah nak buka akaun bank, tapi dengan AEON Bank insya-Allah semuanya dimudahkan. Kita memilih UIA sebagai lokasi untuk kita tawarkan ataupun untuk kita promosikan produk kita sebab kita tahu bahawa UIA ni antara universiti yang agak terkehadapan dalam bidang kewangan Islam. Ramai bekas-bekas pelajar UIA yang berada dalam bidang kewangan Islam, dan kita juga tahu bahawa UIA ni dia terkehadapan dalam research, dalam kajian-kajian yang berkaitan dengan kewangan Islam. Jadi kita memulakan kita punya engagement ataupun kita bersama-sama dengan universiti bermula dengan UIA. Banyak kelebihan dekat AEON Bank, terutamanya kita yang pelajar, sebab bila duit kita masuk dalam AEON Bank, dia ada profit, dan setiap kali kita buat transaction pun dapat point. So kelebihan dia dekat situ lah berbanding bank-bank yang biasanya saya pakai. Dan biasanya saya pun selalu shopping dekat AEON. So sebelum ni saya tak ada account AEON Bank. So lepas ni saya akan selalulah guna, dan saya bukan guna dekat AEON je lah, saya akan guna dekat mana-mana kedai sebab kita dapat cashback kan. Bagi saya, ini merupakan satu peluang untuk kita pelajar dekat sini. Dia bukan saja kita dekat universiti ni kita nak belajar, tapi kita nak ada aktiviti sosial, so untuk kita berkumpul, berjumpa satu sama lain. So bila ada peluang, especially bila ada orang yang nak sponsor kita macam ni, ini merupakan satu, saya rasa, peluang untuk diorang get to know each other lebih rapat kan. Bila kita iftar ni, kita bukan makan-makan je kan, kita jumpa orang baru kadang-kadang. Macam saya tadi, tiba-tiba jumpa orang lain pula baru. So for me, this is a good chance for student to experience what is the, orang kata apa, pengalaman berpuasa dekat kampus. So peluang yang menarik lah. Sebenarnya saya dah baca pasal AEON Bank ni daripada social media, yang dia kata AEON Bank ni bila kita simpan dalam akaun tu, dia akan bagi kita pulangan, dia akan setiap kali kita purchase, dia akan bagi kita point yang kita boleh redeem tukar kepada duit lah.